Saga Premium S Color Armor Silver. Ini adalah pandangan hadapan bagi Saga Premium S Color Armor Silver. Okey, kita akan tengok perbezaan. Okey, saya akan beritahu perbezaan antara Saga Premium dan Premium S. Okey, macam yang kita nampak, bahagian hadapan dia menggunakan lampu halogen. Dia ada DRL, day running light, sama macam Saga Premium. Tapi perbezaan di bahagian grill. Untuk Saga Premium S, grill dia ada lining merah. Yang ni trademark untuk Saga Premium S. Saga Premium S saja yang ada lining merah di bahagian grill dia. Dan Saga Premium S ada front lips. Okey, dia ada lips bahagian bawah, bumper hadapan. Okey, kat sini saya close up. Ni dia punya lips. Okey. So sekarang kita akan tengok bahagian tepi pula. Okey, ni pandangan sisi untuk Saga Premium S. Premium S ni adalah full spec bagi variant Proton Saga. Okey. Side mirror yang sama macam Saga Premium. Side mirror dia color glossy black, ada signal di bahagian side mirror. Sport rim menggunakan sport rim 15 inci dengan pattern bunga yang lebih kurang sama. Bunga yang sama, sport rim yang pattern sama dengan Saga Premium. Cuma bezanya sport rim Saga Premium S ni dia two tone color. Dia color hitam dan color chrome. Jadi sport rim dia two tone color. Menggunakan sport rim 15 inci yang sama tapi dia two tone color. Dan perbezaan yang ketara, dia ada side skirt. Okey, untuk Saga Premium S, sebab dia variant full spec, so dapat sekali dengan side skirt. Okey, ini bahagian sisi dia. Dia didatangi dengan smart entry. Maknanya Saga Premium S dia menggunakan keyless. Boleh masuk menggunakan keyless entry. Okey, bila dia keyless, dia juga ada push start button. Okey. Ni punya kunci keyless. Okey, kita tengok pula di bahagian belakang. Okey, ni adalah pandangan belakang untuk Proton Saga Premium S. Okey, beza dia dengan variant Saga yang lain, dia punya emblem Proton bahagian tengah ni color hitam. Okey, black garnish. Dia kalau Saga standard dan Saga Premium, dia punya benda ni ikut color body. Untuk Saga Premium S, dia color hitam. Sama juga macam Saga Premium, ada reverse camera, tapi dia ada pertambahan button untuk buka boot. Okey, kalau Saga Premium dia tak ada button ni. Okey, boot space seluas 420 liter. Okey, berkapasiti 420 liter boot space. Dilengkapi juga dengan spare tire. Okey, ni spare tire dia. Ada spare tire walaupun saiz kecil sedikit dia berbanding saiz asal. Okey, dia ada ducktail spoiler, sama macam variant Saga Premium, dia ada ducktail spoiler. Menggunakan B-Sting antenna. Okey, tengok bahagian dalaman pula. Okey, untuk anda yang inginkan leather seat, inilah keretanya. Saga Premium S menggunakan semi leather seat. Bahagian tepi ni dia menggunakan PVC leather dan bahagian tengah dia fabric. Okey, macam ni dia punya fabric. Dia ada corak-corak sikit lah fabric dia. Headrest leather. Bahagian tepi dia leather. Dan bahagian tengah tempat sandar ni dia adalah fabric. Okey, seat dia menggunakan benang color merah. Okey, seat boleh laras ketinggian dengan cara pusing.
nak tinggi dan rendahkan seat, kita boleh pusing. Ada sekali push start button. Okay, untuk Saga Premium S ni, dia ada kombinasi color hitam dan merah. Macam yang kita boleh nampak kat sini, dia punya aircon vent color merah, benang color merah, dia punya kapet hitam merah. Okay. Ini adalah bahagian kokpit dia. Perbezaan steering antara Premium dan Premium S. Premium S ni dia ada kemasan leather, dia ada balutan leather. Untuk Premium tak ada. Dia ada balut dengan leather dan benang merah. Ini beza steering Premium dan Premium S. Ini dia punya meter, menggunakan meter analog dan ada kemasan merah juga. Okey. Apa yang saya suka untuk meter untuk Proton Saga punya ISU unit ni, dia ada reminder. Bila kita off engine, dia akan ingatkan untuk cek seat belakang kalau ada tertinggal anak ataupun dokumen dan sebagainya. Okey, untuk aircon vent tengah pun ada kemasan merah. Okey. Dekat sini ada central lock. Yang ni pemanas cermin belakang. Yang ni button untuk hazard light. Okay, yang ni traction control ataupun stability control. Okay, untuk Proton Saga all variant, dia ada stability control. Lepas tu dia ada hill hold assist, ada brake assist dengan ABS brake. Okay. Lepas tu kat sini ada front corner sensor. Okay, yang ni untuk kontrol kipas aircon, masih menggunakan pusing-pusing ni. Okay, yang ni kontrol temperature aircon. Yang ni air circulation. Yang ni untuk on dia punya kompresor aircon. Okey, dilengkapi juga dengan soket 120 watt. Yang ni kita boleh pasangkan dashcam punya soket dekat sini. Okey. Dia ada juga USB port. Satu port USB di bahagian hadapan dan dua lagi port USB di bahagian belakang. Okey, ini untuk penumpang belakang lah. Menggunakan gearbox auto 4 speed. Okey. Ini bahagian hadapan. Kita tengok pula bahagian belakang. Okey, apa yang saya suka mengenai Proton Saga ni adalah dia punya seat. Kalau anda boleh lihat, seat bahagian penumpang belakang ni dia agak condong sedikit. Okey, ini yang memberikan keselesaan kepada penumpang bahagian belakang. Okey, dan dia punya seat dah ada headrest siap untuk penumpang belakang. Seat belakang ni sama juga macam seat bahagian hadapan. Okey, dia semi leather. Bahagian tepi leather, bahagian tengah dia fabric. Okey, dengan kemasan corak macam ni. Okey, saya duduk di bahagian penumpang. Okey, anda boleh lihat saya punya kaki dan seat pemandu hadapan ada gap dalam satu jengkal. Okey, ini kalau saya betul-betul duduk ke belakang, satu jengkal lebih saya punya gap antara kaki dan seat pemandu hadapan. Quite spacious. Okey, sangat selesa untuk penumpang bahagian belakang. Okey. Yang ni pandangan daripada belakang. Okey, daripada seat belakang ni adalah pandangan dia untuk bahagian kokpit hadapan. Sangat kemas kemas dan simple. Okey. Cup holder setiap pintu ada. Cup holder 1, 2, 3, 4. Depan ada lagi 2 cup holder. Ada
tengah ada lagi satu cup holder. Ada 7 cup holder. Okey, untuk Saga Premium S gaji bersih 1,900 dah layak untuk mohon. Okey, sekiranya anda berminat, boleh kontak saya. Saya adalah sale advisor Proton yang sah. Okey. Saga Premium S Armor Silver.